7 orang, satu gerak. Kenapa nampak macam satu badan? Bukan 7 bayang berasingan. Satu bentuk hidup yang bernafas serentak di atas pentas. Yang pelik, tiada seorang pun menjerit kiraan. Semua bergerak dalam senyap yang sama. Cuba bayangkan 7 kawan menepuk tangan serentak tanpa isyarat. Selalunya berselera, kan? Jadi apa yang menyatukan mereka bila muzik pun kadang tenggelam dalam sorak penonton? Jawapannya bermula dalam kepala. Setiap penari membawa jam yang sama, kiraan 8 yang berdetik senyap. Bukan kiraan muzik yang didengar. Kiraan dalaman yang mereka hafal sampai jadi degupan sendiri. Sebab itu bila speaker mati sekalipun, badan tetap jatuh pada detik yang sama. Kiraan itu ada di dalam. Tapi kiraan sama sahaja tak cukup. 2 orang boleh kira 8 yang sama dan tetap tersasar sesaat. Di sinilah mata masuk. Bukan mata yang merenung lurus, tapi hujung mata yang menangkap jiran sebelah. Pandangan tepi ini laju luar biasa. Ia rasa gerak jiran sebelum otak sempat memikirnya. Jadi setiap orang membetul mikro pada jiran, dan jiran membetul balik. Satu gelung halus tanpa henti. Tapi kalau semua tengok jiran, mana titik mula? Siapa jari jangkar untuk semua orang? Jawapannya bukan orang. Ia lantai. Tanda kecil di lantai jari jangkar yang tetap, tak boleh tersasar. Setiap kaki tahu petak sendiri sebelum lampu menyala. Ruang dihafal, bukan direbut masa itu juga. Gabungan 3 benda inilah rahsianya. Kiraan dalaman yang sama, hujung mata yang pantas, jangkar lantai yang tetap. Sekarang tengok balik. Bila seorang tersasar seketika, kita nampak retak halus pada satu badan itu. Skim kenapa 7 orang nampak satu badan? Soalan seterusnya, bagaimana barisan bertukar corak tanpa berlanggar? Tekan langgan.